Perhatian kepada orang-orang utara dan warga UUM. Sebelum PBA KL, aku akan duk ada kat Pesta Buku Utara yang bertempat di Perpustakaan Sultanah Bahiyah UUM pada 25 April sampai 29 April ni. Hujung minggu ni je bahang. Kali ni aku bawa komik Sekolah Komedi Volume 1 kat depan muka hampa je tau. Hampa tinggal duk relax mai je event aku. Mai jangan tak mai. Situlah situ. Tengok aku buat apa. Puan tanya, awak Wan ke? Ya betul, saya Wan. Minta maaf lah, saya tak kenal awak. Dia orang je yang kenal. Why animation. Saya tak kenal awak. Minta maaf sangat. Sumpah saya tak kenal. Ya makcik tak apa. Saya pun tak kenal diri saya kadang-kadang. Kami satu family tengok cerita awak. Oh iya ke? Ya Allah, terima kasihlah support. Kita orang nak gambar boleh? Boleh. Ni yang kakak sulung ni memang minat sangat tengok cerita awak, Sumi. Sumi belah sana. Belah sini, Wan. Delete balik gambar tadi loh. Event. Tempat di mana aku boleh jumpa korang secara depan-depan dan curi duit korang tanpa korang sedar. Sebenarnya kan, aku tak pernah terfikir untuk buka booth dan jual merch aku kat korang. Tapi, datang satu hari ni, tiba-tiba seorang YouTuber ni, dia ajak aku untuk buka satu booth kat satu event kat dalam Aeon Mall Seri Kembangan. Sumi Azil. Tu bukan nama event tu nama YouTuber. Mula-mula aku terpaksa tolak ajakan dia sebab Terengganu nak ke Seri Kembangan tu jauh lah Mat. Kena drive sampai 6 ke 7 jam. Costing tu semua, costing. Tapi Sumi pun faham benda tu dan dia bagi tahu aku yang dia nak payungkan sewa tapak untuk pihak aku. Aku just tumpang je kata dia. Teman dia meniaga. Lepas tu aku macam, bayar kalau nak teman-teman ingat free ke? Masa tu semua, masa. So aku pun join lah Sumi. Tapi masa tu dah last minute dah. Disebabkan last minute aku hanya mampu buat beberapa kotak je kunafa crunchy. Dan itulah satu-satunya merch yang aku ada masa tu. Bukan merch sangat pun. Dia merchanan. Dan Alhamdulillah, kunafa crunchy aku tu sold out dalam masa sehari lebih je. Jadi bermula dari situlah aku start rasa yang pandai juga aku masak. Aku kena stop buat YouTube lah, lepas tu buka restoran. So, sebab sokongan korang padu sangat, aku teruskan lagi dengan event kedua. Event yang aku mula-mula rilis komik Sekolah Komedi aku tu. Ingat tak? Korang yang tak datang, korang tahu tak betapa ramainya manusia yang datang sampaikan jam lorong depan booth aku tu. Tapi mungkin sebab masa tu kalkulator aku rosak, so lambat sikit nak kira berapa ringgit orang beli. Tapi senang cerita, ramai. Dan macam-macam hadiah aku dapat. Ada yang bagi fan art, ada yang bagi coklat Kinder Bueno sebab video aku cakap aku suka coklat tu. Aku nak bagi tahu korang korang tak perlu pun nak bagi hadiah coklat dekat aku. Korang bagi duit pun dah kira okey dah. Dan yang paling aku tak boleh lupa, ada juga orang yang OKU Pelihatan yang datang nak jumpa aku. So, macam mana abang... Macam mana? Dia cakap kat aku, dia dengar aku bercerita pun dia dah rasa seronok. Walaupun dia tak nampak kartun aku. Terharu kan? Aku tahan sebab aku tak nak dia nampak aku nangis. Okey bang, saya gurau je bang. Abang datang lagi sekali, nanti saya bagi hadiah. Okey, dan dengan sokongan daripada korang, komik aku tu hampir sold out. Dan Alhamdulillah, dapatlah aku bagi bonus kenaikan gaji dekat tim aku. Yang selama ni jarang-jarang aku nak bagi. Aku nak korang tahu impact support daripada korang ni. Selain tu aku dapat kembangkan lagi tim aku ni. Dan teruskan untuk buat komik Sekolah Komedi Volume 2. Akan dijual 29 Mei 2026. Dapatkan di Pesta Buku Kuala Lumpur bertempat di PWTC. Kemudian, event aku yang ketiga. Event Pesta Buku Selangor SIBF. Event yang paling menarik cerita dia. Dah lama aku pendam nak cerita kat korang. So macam biasa, aku dapat book satu tempat kat event ni at the very last minute. Masa nak bertolak, aku pun masukkan semua kotak-kotak komik aku kat dalam kereta. Dan macam biasa, kereta aku memang sampai jadi lowered terus. Tayar aku tu hilang, tak nampak bahagian atas dia tu. First time tayar ada bangs kat kepala dia. Itu menunjukkan betapa beratnya jokes yang ada dalam komik Sekolah Komedi aku ni. So aku pun drive lah secara perlahan-lahan dari Terengganu ke Setia Alam. Dan masa lepas lalu kat Tol Kara, aku ternampak ada satu kereta ni accident sampai terbalik kereta dia. Encik tak boleh parking kat sini. Bukan benda luar biasa. Dah banyak kali dah aku tengok. Tak menyumbang kepada plot cerita kali ni. Ya ke? Lepas tu masa nak sampai kat Gombak, tiba-tiba hujan. Dan masa aku sikit lagi nak sampai ke hentian Gombak, tayar kereta aku pula tiba-tiba meletup. So aku terpaksa berhenti kat tepi jalan. Dan bila aku tengok, tayar aku ni bukan meletup biasa-biasa. Dia meletup sampai terkeluar asap.
Aku pun masuklah dalam kereta balik sebab hujan masa tu lebat gila. So kebiasaannya aku just tukar je lah kan tayar spare. Tapi macam mana aku nak tukar? Seat belakang dengan terang kereta aku penuh dengan buku-buku komik aku. Kalau aku pakai jet kereta yang biasa tu, confirm bengkok besi jet aku tu. Dan aku tak boleh nak turunkan semua buku-buku aku ke atas jalan sebab masa tu tengah hujan lebat. So aku rasa macam hopeless lah juga masa tu. Lepas tu aku call towing insurance. Towing insurance cakap diorang tak boleh naik atas highway. Aku pun tak sure kenapa. Mungkin diorang ada PTSD. So diorang suruh aku call petugas lebuh raya untuk minta towing kereta aku sampai Getel Gombak. Lepas tu barulah diorang sambung towing kereta aku sampai ke kedai tayar. So aku pun call petugas lebuh raya pula. Diorang cakap boleh tolong, tapi aku kena tunggu dalam 3 jam. Sebab jeng. Diorang tengah selesaikan satu kes kemalangan dekat Karak. Ya betul, kereta yang terbalik yang aku nampak tadi tu. So aku memang tak mampu nak tunggu sampai 3 jam. Aku call bengkel pula. Tapi disebabkan faktor hujan, aku ke atas highway, which is bahaya untuk diorang tolong. Dan banyak bengkel dah nak tutup sebab dah pukul 5 petang. Jadi satu bengkel pun tak dapat nak tolong aku. Sampailah datang seorang mamat ni. Dia suruh aku drive je ke depan sampai ke hentian Gombak. Nanti dia tolong tukarkan pakai jet yang lagi kuat. Aku sebenarnya takut rim aku kemek. Tapi dia yakinkan aku yang rim ori tak semudah tu nak kemek bang. Abang pakai rim ori kan? Spicy kot. So aku pun bawa lah kereta secara pelan-pelan ke hentian Gombak. Dia gedek kereta aku. Lepas tu mamat tu check. Dia tengok-tengok. Dia cakap nak tukar ni 450 bang. Oi! Mahal benar. So cerita pendek dia, aku terpaksa reject lah hajat baik dia nak tolong aku tu. Aku lebih pilih untuk duduk termenung dalam kereta balik. Dan masa aku tengah duduk tenung tajam dekat van depan aku, rupa-rupanya aku terparking kat belakang satu van yang bertulisan Lalamove. Ini bukan sponsor. Sabar, duduk dulu. Jadi tanpa teragak-agak aku terus sergah driver Lalamove tu. Aku transfer semua barangan aku kat dalam Lalamove tu dan deliver terus ke Airbnb aku. RM80 je. Lepas tu aku tukar tayar kereta aku dan bawa kereta aku melepasi Tol Gombak dan pergi ke kedai tayar sendiri. Dan Alhamdulillah semua settle. Dalam pukul 8 macam tu settle. Lepas je siap tukar tayar, aku reverse je keluar dari kedai tayar tu. Tiba-tiba aku dapat satu call daripada nombor yang tak dikenali. Aku angkat. Hello? Ni Cik Wan kan? Betul. Kenapa? Oh, ni kami daripada petugas lebuh raya ni. Kata tadi tayar pecah kan? Saya dah ada girlfriend. Aku rasa kelakar sebab dia call memang ngam-ngam lepas aku reverse keluar daripada kedai tayar. Tapi aku respect lah petugas tu. Dia tepati masa. Memang betul-betul 3 jam baru dia call. So aku pun berangkat lah ke event pesta buku tu. Unload semua barang. Lepas tu balik tidur. 10 hari juga aku berkampung kat Setia Alam tempat orang tu. Dan Alhamdulillah dia punya sold out tu. Sampai aku kena order dari kilang on the spot. Mujur sempat sampai. Dan segala penat lelah ujian yang aku hadap tu, korang buat aku rasa berbaloi. Sajalah nak luah kat korang Event PBAKL kali ni adalah event yang paling buat aku berdebar-debar. Sebab aku tak tahu macam mana rupa dia nanti. Maklumlah ni PBAKL aku yang pertama. Kena pula kat PBAKL nanti aku bukan ada sebuah komik je. Aku ada 3 buah komik. Yes! Itulah projek rahsia yang aku nak bagi tahu kat korang selama ni. Selain komik Sekolah Komedi Volume 1 dan Volume 2, aku juga diam-diam dah buat komik yang bertemakan misteri sci-fi adventure yang aku namakan Mahaloka. Asalnya Interloka tapi aku tukar nama. Korang boleh follow TikTok dengan IG Mahaloka aku ni. Dan korang boleh follow IG dengan TikTok One Animation untuk update pasal merch aku yang aku akan jual kat PBAKL nanti. So aku harap korang boleh lah datang untuk support aku dan juga Sumi yang selama ni banyak tolong aku. Thank you Sumi sampai tahap boleh buat komik macam ni. So jumpa korang kat sana nanti. Please lah datang dan borong merch aku. Aku dah malas nak bawa balik merch aku. Datang Oh, dan sebelum PBAKL, orang-orang utara dan warga UUM, sekali lagi aku habaq dekat hampa. Aku akan mai turun kat Changlun, Kedah untuk pesta buku utara hujung minggu ni dari 25 April sampai 29 April. Okey, tu je nak abang. Okey, bye.